Biasa diorang akan tanya macam mana keadaan di Alpha. Kamilah Alpha untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita bersama saya, Private Pertahanan Awam Nur Maizatul Akmal binti Rosmali, hos anda bagi Wejangan Santai episod 73. Tajuk kita pada minggu ini ialah Kerjaya dalam PISPA. Tetamu kita pada minggu ini ialah Private Pertahanan Awam Syed Muhammad Ashraf bin Syed Ahmad Putra dari Politeknik Shah Alam dan di bawah PDPA Petaling Jaya. Assalamualaikum Syed. Selamat datang ke studio Wejangan Santai. Okey. Syed boleh tak cerita sikit latar belakang Syed? Boleh? Sebelum kita mulakan topik kita. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syed Muhammad Ashraf bin Syed Ahmad Putra. Saya merupakan PBT, pangkat PBT dan belajar di Politeknik Shah Alam. Dan di Politeknik Shah Alam saya ambil badan beruniform PISPA. PISPA, okey. Boleh dalam masa diambil di kos diploma. Saya ambil kos diploma kejuruteraan awam di Politeknik. Boleh tak saya ceritakan sikit latar belakang Syed sebelum joinnya PISPA? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syed Muhammad Ashraf bin Syed Ahmad Putra. Sekarang pengalaman saya dalam PISPA, sebelum masuk PISPA, saya belajar di College Community. Di dalam College Community itulah saya baru mengenali apa itu PISPA. Selepas saya kenal itu PISPA tu, saya baru tahulah yang PISPA ni di bawah APM. Dan di situlah saya banyak belajar yang PISPA ni sebenarnya banyak kelebihan yang orang tak tahu. So, okey, boleh tak saya nak masuk dalam tajuk kita. Tajuk kita minggu ni adalah Kerjaya dalam PISPA. Okey. Boleh tak saya kongsikan apa itu PISPA dan peranan utama dalam komuniti? Okey, boleh. Okey, PISPA ni adalah pasukan institusi pertahanan awam. Kalau di peringkat diploma, macam saya peringkat diploma, dia akan panggil PISPA lah. Dan setahu saya, kalau PISPA di peringkat diploma, dia ada 4 kursus yang wajib diikuti. Yang pertama kursus asas, yang kedua adalah kursus metodologi, yang ketiga kursus kemahiran sama ada FRLS ataupun navigasi, dan yang last sekali adalah kursus bakal pegawai. Itu apa tadi, peranan untuk komuniti macam peranan untuk komuniti, kita dapat bantu orang awam dari segi first respond lah. Macam kalau ada kemalangan yang berlaku di hadapan kita boleh terus bantu mangsa tu dengan apa yang kita ada. Setahu kita kalau SISPA dia ada tauliah. PISPA ni ada tauliah juga tak? PISPA ada juga tauliah. Macam lepas kita dah selesaikan 4 kursus yang saya sebut tadi, dia akan ambil masa dalam 6 bulan. Selepas tamat tempoh 4 kursus tu, kita akan ada tauliah untuk satu Malaysia punya, antara politeknik ataupun college community. Dan dipakai pangkat SM lah, staf muda. Staf muda. Yeah. Okey. So kita boleh tak saya cerita lebih lagi apa kelebihan menyertai PISPA ni dari sudut kerjaya dan pembangunan diri? Okay, kelebihan masuk PISPA ni sebenarnya, kalau kita sebagai orang awam kan, kita tak pernah tahu pun PISPA ni apa. Tapi bila kita dah masuk PISPA ni, baru kita tahu yang PISPA ni ada banyak kursus yang ditawarkan. Contohnya kursus asas, lepas tu kursus MK, melawan kebakaran, dan CPR. Banyak benda lah yang kita boleh belajar. Dan kalau ada apa-apa yang berlaku dari segi kecemasan, kita boleh sumbangkan lah perkhidmatan kita. Walaupun kita belajar benda tu basic, tapi at least kita ada ada skill lah untuk tolong mangsa ataupun nak tolong orang awam.
Okey. Boleh tak saya nak tahu bagaimana proses pendaftaran atau pengambilan untuk PISPA? Kalau di Politeknik lah, kalau di Politeknik saya, biasa di peringkat awal masa pendaftaran minggu awal kuliah, kita akan ada buka hari co-curriculum. Kita akan buka di mana pelajar boleh mendaftar sama ada badan beruniform PISPA ataupun badan beruniform yang lain lah. Tapi mostly di Politeknik saya, biasa badan beruniform PISPA ni lah ramai yang pelajar ikut. Sebab kalau di Politeknik saya ni, PISPA sangat-sangat aktif. Apa yang aktiviti yang PISPA selalu buat? Ada latihan ke? Macam ni? Okay, ada. Macam dekat Politeknik saya lah. Dekat Politeknik, setiap minggu pada hari Rabu, kita akan buat satu perjumpaan antara PISPA sama ada junior ataupun senior. Memang wajib akan turun setiap minggu pada hari Rabu untuk kita buat latihan, sama ada latihan kawat kaki, latihan melawan kebakaran, CPR, choking dan banyak lagi lah. Maknanya the whole day hari Rabu tu korang buat co-curriculum? Biasa hari Rabu tu kita buat daripada pukul 2 sampai pukul 5 petang lah. Tengah petang lah. Okey. Apa cabaran utama yang biasa dihadapi oleh ahli PISPA dan bagaimana korang atasi benda tu? Biasa cabaran yang saya hadapi lah, biasa macam pelajar biasa yang tak join badan uniform, dia akan mempelekehkan sebenarnya. Mempelekehkan apa benda PISPA ni, PISPA boleh buat apa je sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, apa yang saya boleh cakap, PISPA ni banyak benefit yang kita boleh dapat sebenarnya. Kita dari segi kursus-kursus yang kita ambil lah. Sebab kadang-kadang kalau kita berada dalam satu situasi yang tak menentu, contohlah dekat satu kawasan yang ramai, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba ada orang awam yang sakit, sesak nafas lah contohlah. Jadi kita ada kelebihan tu, kita boleh bantu. Tapi dalam masa yang sama, macam mana saya nak hadap tu, kalau saya pekatkan telinga je lah. Saya cuba buat sehabis baik apa yang saya belajar dan praktikkan lah. Macam orang mesti nak tahu apa laluan kerjaya bila PISPA ni, lepas korang dah tauliah, apa laluan kerjaya korang lepas tu? Kalau laluan kerjaya tu, biasa kalau mengikut pengalaman yang saya dapat tahu daripada senior, biasa lepas diorang dah tauliah, diorang akan terus duty dekat PIKOT yang terdekat lah. Macam Politeknik saya ni bawah PDPA Petaling. Biasa yang sini-sini ni bila dah tauliah terus pergi ke PIKOT Petaling untuk duty. Tapi sebelum tauliah pun ada juga dalam masa sama, dalam masa belajar tu diorang pergi untuk duty lah sebelum tauliah tu. So korang tu boleh je lah masa belajar boleh on duty jugalah. Biasa hujung minggu lah, biasa hujung minggu lah. So boleh lah buat duty, cari duit lebih. Okey. Penglibatan PISPA ni dalam ada apa membantu dalam urusan kerjaya sebenar seperti temu duga atau pekerjaan? Ada tak membantu korang? Banyak. Kalau ikutkan bila kita masuk dalam badan uniform ni, yang pertama sekali kita boleh mendisiplinkan diri kita lah. Itu yang paling utama. Lepas tu kita ada soft skill macam dekat diploma ni kita belajar kursus metodologi. Dalam kursus metodologi ni kita belajar cara pengucapan awam dalam masa yang sama. Jadi apa yang kita belajar tu dari segi pengucapan awam, cara nak bercakap depan orang ramai. Jadi benda tu kita boleh praktikkan dalam apa jua temuduga yang akan berlaku lah depan hari. So apa yang kursus-kursus korang join ni, dia dapat membantu jugalah bila korang keluar. Sijil tu berguna jugalah. Ya, betul, sangat berguna kalau untuk kita orang lah. Okey, bagaimana korang menyesuaikan diri dengan disiplin dan struktur organisasi dalam PISPA tu? Okey, macam saya lah. Saya macam mana nak susun tu, bila saya masuk pada uniform PISPA dekat Politeknik tu, dalam masa yang sama saya merupakan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. MPP. Dalam masa yang sama, apa yang saya belajar di dalam PISPA sama ada kursus-kursus tu, saya boleh bawakan kepada dalam MPP tu. Saya boleh praktikkan macam mana nak cakap dengan orang, macam mana nak berhadapan dengan situasi yang
genting time tu. Jadi benda tu tak menjadikan masalah lah untuk saya. So masa dengan komitmen tu jadi cabaran tak bagi korang? Kalau ikutkan benda tu paling utamalah cabaran untuk kita orang. Kadang-kadang bila kita sebagai seorang student, bila pergi kursus tu kan selama seminggu kan kita pergi kursus. Dalam masa yang sama kita terpaksa tinggalkan kelas ni, tapi dalam masa yang sama kita kena slow talk lah dengan pensyarah macam mana kita nak suruh pensyarah tu bagi pelepasan untuk kita. Ada ke masa tu dia tak bagi pelepasan ke? Dia depend sebenarnya. Macam setakat ni yang saya turut serta kursus ni semua lepas lah. Lepas. Okey. Macam Syed kata tadi, PISPA dia kena ada join 4 kursus. Okey, boleh tak Mai nak tanya, bidang dalam PISPA ni apa yang paling Syed minat? Macam mana ke latihan, kebajikan, antara yang more dan apa yang ada kat situ, mana yang paling rasa minat benda tu? Kalau saya suka kepada kemahiran teknikal lah. Sebab sebab dalam PISPA ni dekat PISPA ni kita akan ada satu masa tu kita akan ada pertandingan antara PISPA Politeknik dan PISPA College Community. Macam baru-baru ni saya turut serta, iaitu dia nama pertandingan tu panggil Malsidet. Saya join di bawah Negeri Selangor lah. Tuan rumah time tu dekat Perak. Jadi Selangor dapat naik johan lah time tu. Banyak dia dalam pertandingan PISPA tu ada melawan kebakaran, ikatan dan simpulan, medik dan dia banyak soft skill lah, banyak yang kita pertandingkan time tu. Okey. Apa peranan PISPA ni dalam membantu masyarakat? Okey. Peranan PISPA ni biasa kalau kita macam saya lah, kalau saya balik ke kampung halaman, biasa kalau duduk dalam environment di kampung ni kadang-kadang kita tak tahu bila berlakunya kecemasan. Tapi ada satu masa time tu saya dekat kampung, adik saya accident. Adik saya accident dalam kawasan kampung lah. Jadi apa yang saya belajar macam mana nak rawat luka tu, saya boleh praktikkan jugalah dalam masa sama. Dalam masa yang sama saya boleh ingat balik apa yang saya belajar. Jadi saya tak ketinggalan lah benda tu. So saya dah lengkap dah 4 kursus tu ke ada lagi baki? Okey, buat masa sekarang saya hampir lengkap lah, sebab sekarang saya tengah kursus FRLS lah. Last kursus saya. Jadi lepas habis kursus ni saya tengah tunggu untuk tauliah lah. Sepanjang Syed dekat Alpha ni, boleh tak Syed share sikit pengalaman kursus kat sini? Boleh. Fasiliti dekat Alpha. Boleh. Untuk makluman juga, saya sebenarnya dah ni kali kedua saya datang sini. Kali pertama saya kursus bakal pegawai kat sini. Okay, ni kali kedua lah saya datang ke Alpha untuk kursus FRLS. Okay, untuk environment tu bagi saya okey lah, 100% okey. Sebab contoh macam tempat tidur pun sedap jugalah, best lah sebab ada aircon kan. Aircon pun sampai kat bilik air. Okay. Beku kan? Lepas tu dari segi makanan pun alhamdulillah sangat-sangat mencukupi. So bolehlah ajak kawan-kawan pergi kursus. Biasa bila kita orang dah habis kursus dekat Alpha ni, biasa kawan-kawan yang lain yang tidak berkesempatan untuk join kursus kali ni, biasa diorang akan tanya macam mana keadaan di Alpha. Biasa saya akan dalam masa sama saya akan promote jugalah, best sebenarnya kursus dekat Alpha ni. Nak mengikut, kalau ikutkan jurulatih tu sporting lah, maknanya kita walaupun tak kenal jurulatih tu, tapi kita boleh adapt dengan cara jurulatih tu ajar. Walaupun muka nampak garang, tapi hakikatnya tak apa sebenarnya. So saya dah 4 kursus lah ni, dah cukup dah lah. Lagi 2 kursus tu dekat, macam sebelum ni kursus asas saya ambil di Perak. Macam sebelum ni saya belajar dekat Perak dulu. Oh, so maknanya daripada PISPA college community sambung terus ke diploma ke macam mana? Diploma politeknik. Oh, so maknanya daripada CJ tu terus sambung ke diploma. Ya, betul. Oh,
Wejangan santai ni maksudnya nasihat, boleh tak Said bagi sikit nasihat kepada pispa-pispa atau bakal-bakal pispa yang tengah menonton ni, macam mana nak menyertai harapan Said? Harapan saya kepada pelajar, bakal-bakal pelajar yang akan masuk institusi sama ada IPTA ataupun IPTS, kalau ada badan beruniform PISPA, masuklah PISPA. Sebab tak rugi sebenarnya masuk PISPA ni. Sebab banyak benda yang kita boleh belajar dan banyak benda yang kita boleh praktikkan lah. Sebab banyak banyak benda lah yang boleh belajar kan. Betul. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak sia-sia lah masuk PISPA. Kita telah pun berada di penghujung perancangan. Terima kasih kepada Said sudi hadir ke Wejangan Santai kali ini. Sebarang bentuk pertanyaan, aduan idea boleh hantar ke proalfabangi@cvdefend.gov.my. Teruskan sokongan anda dengan cara follow, like, komen, share dan subscribe. Sekian daripada saya, Alfa Macu Kecemerlangan. Kamilah